Tadi di mana pintu pagar guru besar kunci pagar kurung pelajar, guru dan waris sebab friendly bola sepak. Okay, kalau kita tengok ni ada anak-anak. Beberapa pelajar, guru dan waris yang menghadiri perlawanan persahabatan bola sepak berasa terkilan selepas dikurung oleh guru besar sebuah sekolah di Pulau Pinang. Difahamkan guru besar sekolah tersebut memberi alasan tidak tahu menahu tentang perlawanan persahabatan tersebut di mana sekolah itu menjadi tuan rumah. Beliau turut mengarahkan agar pintu utama sekolah dikunci sehingga menyebabkan beberapa orang pelajar, guru dan waris dari sekolah lain dikurung sehingga jam 7 petang. Menurut salah seorang guru yang terlibat dalam perlawanan tersebut, kesemua mereka telah mendapat kebenaran dan surat bertulis dari sekolah masing-masing dan penolong kanan kokurikulum sekolah berkenaan turut maklum tentang perlawanan tersebut. Pihak PIBG sekolah berkenaan dihubungi waris-waris pelajar yang terlibat kerana tidak dibenarkan pulang pada jam 6 petang dan cuba berbincang dengan guru besar terbabit. Namun guru besar berkenaan tetap berkeras tidak mahu membuka pintu pagar sehingga mengugut pengawal keselamatan untuk dipindahkan ke sekolah lain sekiranya didapati membuka pintu pagar berkenaan. Okey, pada ketika tadi di mana pintu pagar utama dikunci, yang pintu pagar kecil ni pun kira asal daripada keselamatan lah. Okey, kita tengok ni ada anak-anak daripada sekolah lain. Okey, ada juga waris. Ni cikgu kita dan ada waris bersama kenderaan masing-masing. Yang mai sini bawa anak tanpa kita minta duit apalah, semua buat keluar duit sendiri. Jadi mohonlah kita akan cuba ni lah, pasal bila benda ni jadi sukar bagi kami dan kita akan panjangkan lah benda ni supaya orang kata kita terbela lah. Okay. Saya nak tahu juga apa masalah. Yalah, sebab kita nak tahu juga daripada cikgu juga, kita nak dengar dua-dua pihak. Okey. So ni urusan PIBG cikgu.